Ini mengenai online trading ya. Saya tahu ramai sudah syok dan terjerumus dengan iklan, dengan kononnya ia patuh syariat, ustaz pun main, ada tawaran RM100 percuma kredit dulu, tanpa sedar ia adalah perangkap. Ia zero sum game. Setiap ringgit kita untung datang dari poket spekulator lain. Ia riba kerana dia bukan halal tu bayan, haram tu riba. Dia bukan berdagang, dia bukan ada benda nyata. Dia sama dengan bank. Bank itu memang haram termasuk bank Islam. Tapi dalam keadaan darurat, wang kertas itu sebenarnya pun palsu tapi kita terpaksa guna sebagai fulus. Dan kita sepatut gerakkan dagang untuk kayakan diri. Online trading tak akan kayakan diri. Begitu juga kripto. Saya kenal ramai kawan dan saya suarakan ini kerana concern saya bila tengok kawan-kawan rapat, anak-anak rapat, orang jemaah bila tanya berniaga apa kripto, berniaga apa online trading. Seolah tak ada kerja lain, seolah kamu tak ada pendidikan tinggi. Saya macam mana pun saya, alhamdulillah bila saya mengaji Islam, saya tahu ia haram. Dan saya tak tertarik dengan janji-janji mereka. Saya menolak. Ya, benda rasuah, benda subhat saya menolak. Bukan saya ni wali ke suci sangat. Kerana dia tak fitrah bagi kita. Dia tak betul-betul memenuhi cita rasa sebenarnya, kepuasan diri. Mesti lakukan sesuatu dengan tangan sendiri, hasil titik perlu sendiri yang memuaskan. Betul guna akal kamu. Online trading ni cuba awak fikir sekejap. Guna akal apa? Dia trigger emosi. Dia ikan besar makan ikan kecil. Dia zero sum game. Terpulanglah. Saya tahu juga orang yang sedar. Yang dah buat duit tapi kerana keinsafan dia sedar. Dia keluar dan dia labur duit dekat lain. Ada. Kerana dia terpulang masing-masing. Ada orang dia concern. Bukan soal dosa pahala. Concern tentang bukan saja hukum. Tapi amaran ada natijah dia. Dia waste your time. Cuba tengok mereka ni tidur berapa jam. Saya tidur kurang, saya banyak online, saya banyak buat kerja. Tapi saya buat AI, saya boleh tunjuk. Dia boleh refer, saya punya link kadang saya tunjuk. AI yang saya buat ni memang menggugat gegasi. Saya dah 41 negara. Saya hidupkan fardu kifayah dan perisian dan AI sendiri. Saya contribute sebagai open source. Alhamdulillah saya terkenal. Saya ada banyak base seluruh dunia, ya. Dan saya suka lahirkan generasi akan datang macam itu. Saya nak berkongsi, saya berikan kadang tunjuk ajar percuma. Ini nasihat saya percuma. Tapi tak dengar. Tahu tak tentang kes Malakat Mall BMF? Saya dah bangkitkan. Bila saya jumpa coach berkenaan itu, saya tengok dia main QM. Saya tengah bagi masa saya untuk jemaah dia, untuk bantu dia, untuk nak bantu misi rakyat kerana gunakan label Islam. Saya bagi sistem ERP untuk dia. Bila saya tengok dia main QM, saya beri amaran kepada dia. Ini jangan. Saya tak setuju ni. Dia buat tak tahu aja. Bukan saya doakan dia musnah. Tapi dah takdir jatuh QM tu dengan jemaah dia, dengan tutup Malakat Mall, dengan BMF minta pergi mana. Dan sedih sekali, dia influencer, dia tarik ribuan umat Islam masuk sekali lubang biawak tu. Dan lagi sedih, bila terdedah belakang dia orang taksi saya yang bukan, saya tak mahu sebutlah ya, tak terdedah. Sedih ya. Jadi online trading ni, saya tahu awak tengah buai, tengah syok. Dan nasihat saya ni akan masuk telinga sini, tak akan lepaslah, keluar baliklah. Ya. Tapi saya rayu juga adik-adik yang saya kasihi. Fikir sekejap. Jangan tunggu sehingga dah habis baru sedar dah terlambat. Masa tu takkan kembali. Walaupun saya cakap ni dengan sangka baik. Saya mohon Allah makmurkan anda, beri kejayaan yang sebenarnya dunia akhirat. Assalamualaikum.